Ini Maira dan Zack. Diorang ni baru nikah. Amboi sweetnya. Semut pun letak jawatan. Yang ni pula Pak Kim dan Mak Balkis, mertua Maira. Diorang ni kalau bergaya, sekampung cemburu. Tahun ni raya diorang pasti meriah. Sebab bila mertua dengan menantu serumah memang banyak drama. Ada je yang tak kena. Yang muda kejar trend. Yang veteran pula suka yang klasik. Biasalah. Cara memasak pun ikut style masing-masing. Oh, Mak pun masak cara kimbol? Tak apa. Sos cili pun boleh. Asalkan kimbol, semua masakan boleh. Dua-dua pun berbaloi. Mak masa muda-muda dulu, Maira, pandai masak air je. Tapi sejak Mak jumpa kimbol ni, Mak dah tak susah hati dah. Semua masakan Mak menjadi. Betul kata Mak. Dengan kimbol, masakan menjadi semakin sedap. Siapa yang masak ni? Pastilah kimbol. Suasana raya di mana jua, Kimbol jadikannya.